Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jannatul Agni binti Adnan, nometrik 283-187. Pembentangan ini berkaitan pelan perniagaan strategik untuk Durian King Malaysia, sebuah syarikat yang memfokuskan kepada pengeksportan durian premium jenis Musang King ke pasaran China melalui pendekatan e-dagang B2B yang menyeluruh dan berasaskan teknologi. Pelan ini dibangunkan dengan mengambil kira cabaran dan peluang pasaran ekspor semasa, serta kekuatan dalam syarikat dalam membina jenama dan rantaian nilai strategik. Negara China dipilih sebagai pasaran utama kerana kedudukannya sebagai pengimport terbesar di dunia, serta minat yang tinggi terhadap durian Malaysia yang masak secara semula jadi. Selain itu, China memiliki infrastruktur logistik sejuk beku dan saluran e-dagang B2B yang matang. Durian King menetapkan sasaran untuk menembusi pasaran ini secara tersusun melalui platform seperti Alibaba.com dan kerjasama eksklusif bersama pemborong serta pengedar utama di China. Syarikat Durian King ditubuhkan pada tahun 2024 sebagai sebuah entiti baharu yang beroperasi di bawah model pemprosesan, pembungkusan dan pemasaran tanpa terlibat secara langsung dalam aktiviti pertanian. Fokus utama adalah memastikan kawalan kualiti dan kebolehsanaan produk dari ladang ke pengguna akhir serta membina jenama premium yang disegani dalam pasaran ekspor. Syarikat mensasarkan untuk membina reputasi sebagai pembekal yang telus, profesional dan berdaya saing, bukan hanya dengan kualiti buah tetapi juga melalui sistem sokongan pelanggan, pelabelan, berteknologi tinggi dan naratif jenama yang konsisten. Kekuatan Durian King terletak pada keupayaan mengintegrasi rantaian bekalan fizikal dengan teknologi digital serta kesediaan untuk mematuhi semua keperluan pensijilan dan undang-undang ekspor China. Bagi rakan strategik dan keupayaan untuk memastikan kestabilan bekalan dan kredibiliti dalam pasaran ekspor, Durian King membina kerjasama eksklusif dengan 3 pembekal utama Durian Musang King di Malaysia: Herman Corporation, PSG Everfresh dan New Leaf Plantation. Kesemua rakan strategik ini mempunyai kapasiti ekspor yang kukuh, pengalaman dalam mematuhi piawai ekspor serta pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Di peringkat pasaran sasaran pula, Durian King menjalin kolaborasi dengan syarikat pengedar seperti Pagoda Group dan Youxi Yuan yang merupakan pemain utama dalam rangkaian meruncit buah-buahan segar di bandar-bandar utama China. Gabungan keupayaan pembekal di Malaysia dan pengedar di China ini membolehkan Durian King memulakan operasi dengan asas logistik dan komersial yang kukuh. Dengan adanya strategi ini, syarikat kami bersedia untuk menjadikan jenama Durian King sebagai simbol kebanggaan Malaysia dalam pasaran buah-buahan eksotik di peringkat global. Sekian, terima kasih. Saya Fadli, metrik nombor 28397. Saya akan membentangkan analisis mendalam berkaitan potensi pasaran ekspor durian Malaysia ke China serta lanskap industri semasa yang mempengaruhi strategi kami. Pasaran China bukan sekadar besar dari segi saiz pengguna, tetapi kaya dengan peluang pertumbuhan dalam kategori produk eksotik seperti durian. Berdasarkan data semasa daripada TradeMeX dan FAO, China mengimport lebih 800 juta USD nilai durian setiap tahun, dengan permintaan meningkat terutamanya di bandar seperti Shanghai, Beijing dan Guangzhou. Meskipun Thailand dan Vietnam menguasai lebih 90% pasaran dari segi nilai ekspor, Malaysia kini muncul sebagai pesaing unik dalam kategori premium. Durian Musang King yang masak semula jadi mempunyai profil rasa yang lebih unggul berbanding Montong atau RI6 dan disukai oleh pengguna elit China yang mahukan rasa asli dan pengalaman eksklusif. Ini membentuk asas pembezaan utama bagi Durian King. Tambahan lagi, pasaran China kini matang dari segi platform e-dagang, sistem pembayaran digital dan logistik sejuk beku. Durian King menyasarkan platform seperti Alibaba.com dan WeChat Business.
dengan strategi khusus untuk menyasarkan pengimport profesional dan rangkaian pasar raya yang premium. Melalui pendekatan ini, kami dapat mengurangkan kos perantara, meningkatkan margin keuntungan dan mengawal naratif jenama secara langsung kepada pasaran sasaran. Kami juga memanfaatkan infrastruktur digital China yang membolehkan interaksi B2B masa nyata serta penghantaran segera dalam tempoh kurang dari 72 jam ke bandar utama. Selain itu, kecenderungan pengguna terhadap produk yang beretika dan boleh dijejak turut menyokong pendekatan kami yang menggunakan pelabelan blockchain, satu inisiatif yang selari dengan usaha MIMOS dan Kerajaan Pulau Pinang untuk meningkatkan integriti rantaian bekalan ekspor durian. Seterusnya, kami gunakan kerangka analisis model 5 daya portal bagi memahami daya saing dan halangan dalam industri ekspor durian ini. Yang pertama, kuasa tawar-menawar pembekal. Di Malaysia, pembekal durian premium seperti Henan Corporation, PSG Everfresh dan New Leaf Plantation memegang kuasa yang besar kerana pengeluaran musangking adalah terhad dan bermusim. Hubungan jangka panjang yang kukuh diperlukan bagi menjamin kestabilan bekalan dan harga. Musim tuaya yang tidak menentu serta kebergantungan kepada negeri-negeri tertentu seperti Pahang dan Johor meningkatkan lagi sensitiviti pasaran. Kedua, kuasa pelanggan. Pengimport China mempunyai kuasa rundingan yang tinggi. Mereka menetapkan syarat pembungkusan, kuantiti minimum dan jaminan logistik yang sangat ketat. Tambahan pula, kehadiran pembekal alternatif dari Thailand dan Vietnam meningkatkan tekanan terhadap harga dan kecekapan. Yang ketiga, ancaman produk pengganti. Durian bukan satu-satunya pilihan buah tropika mewah. Buah seperti longan, mangga dan nangka semakin mendapat tempat khususnya dalam kalangan pengguna yang peka terhadap kalori dan kesihatan. Tambahan pula, varieti durian dari negara pesaing sering didapati lebih murah dan mudah didapati. Keempat, persaingan industri. Persaingan amat sengit bukan sahaja dari luar negara tapi juga dalam kalangan pengeksport Malaysia sendiri. Syarikat seperti Henan dan Duricious Food telah mendahului dengan persijilan lengkap, rantaian bekalan mantap dan diversifikasi produk seperti pes dan konfeksi durian. Kelima, ancaman kemasukan baru. Walaupun platform digital membuka ruang kepada pemain baru, halangan dari segi pematuhan ekspor, keperluan logistik sejuk beku dan kepercayaan pengimport masih tinggi. Oleh itu, pendekatan Durian King yang menggabungkan pensijilan, visual profesional dan naratif jenama yang telus adalah amat penting dalam mencipta kelebihan daya persaingan. Kesimpulannya, walaupun lanskap industri ekspor durian ke China amat mencabar, peluang tetap terbuka bagi nama seperti Durian King yang bersedia untuk tampil dengan strategi pembezaan, kecekapan teknologi dan penjenamaan yang konsisten. Strategi daya saing, perbezaan fokus. Saya, Zulkarnain, akan mengupas strategi daya saing utama yang membentuk asas plan ekspor Durian King, iaitu gabungan pendekatan perbezaan produk dan fokus pasaran niche. Durian King memposisikan diri sebagai pembekal durian premium dengan menekankan keunikan varieti Musang King dan Blackthorn yang mempunyai profil rasa eksklusif, tekstur berkrim serta reputasi sebagai raja buah di Malaysia. Kami tidak bersaing dari aspek harga, tetapi dari segi nilai dan pengalaman pengguna untuk mencapai kelebihannya daya saing. Durian King membina identiti jenama yang profesional melalui elemen seperti pembungkusan khas, pensijilan ekspor, pelabelan produk berasaskan blockchain dan penjenamaan visual yang konsisten merentasi semua platform digital dan fizikal.
naratif jenama kami turut disulam dengan elemen budaya dan warisan Malaysia, menjadikan setiap pembelian sebagai satu bentuk cerita yang boleh dipercayai oleh pembeli B2B dan pengguna akhir. Dari sudut operasi, Durian King memastikan kebolehpercayaan dengan bekerjasama rapat bersama pembekal strategik yang telah mendapat akreditasi ekspor seperti Herman Corporation dan PSG Everfresh. Kami juga mengoptimumkan rangkaian logistik melalui integrasi dengan menyedia perkhidmatan sejuk beku yang berpengalaman. Selain itu, sokongan selepas jualan turut dijadikan komponen penting dalam strategi perbezaan. Kami menyediakan juga laporan logistik berskala, penjejakan masa nyata dan pengurus akaun khusus bagi pengedar tetap. Ini memperkukuhkan lagi kepercayaan dalam hubungan B2B yang jangka panjang. Segmen pelanggan, sasaran dan penetapan niche. Seterusnya, kami mengenal pasti 3 segmen utama pelanggan sasaran di pasaran Cina berdasarkan keperluan, tingkah laku, pembelian dan struktur nilai masing-masing. Pertama, pasaraya premium dan rangkaian runcit moden. Segmen ini termasuk Pagoda Group, Hema, Fridge Hippo dan Oli Supermarket yang menekankan kualiti produk import, pembungkusan elegan dan persediaan keselamatan makanan. Mereka sanggup membayar premium untuk produk yang memenuhi jangkaan pengguna kelas atasan urban. Kedua, pemborong dan pengedar makanan sejuk beku. Segmen ini terdiri daripada pembeli korporat yang membekalkan kepada restoran mewah, hotel 5 bintang dan penyediaan catering. Keutamaan mereka adalah kestabilan bekalan, prestasi penghantaran dan kadar rosak yang rendah. Durian King juga memberi tumpuan kepada aspek kawalan kualiti, laporan penghantaran dan pengesanan produk bagi memenuhi piawaian ketat segmen ini. Ketiga, platform e-dagang dan agro B2B. Durian King juga akan menggunakan Alibaba.com dan JD Fresh sebagai saluran untuk menjangkau pengimport kecil dan sederhana. Penekanan diberikan kepada visual produk, profil syarikat dan sistem quotation automatik untuk mempercepatkan proses tempahan dan rundingan. Penetapan niche dilakukan dengan menggabungkan keunikan, varieti, gaya pembungkusan dan komunikasi jenama yang menyasarkan pelanggan yang mencari eksklusiviti dan ketulusan. Kami tidak menyasarkan semua segmen secara serentak. Sebaliknya, memfokuskan kepada mereka yang memberikan nilai tertinggi dari segi margin dan jenama. Dengan pendekatan ini, Durian King yakin dapat membina kehadiran yang kukuh, dipercayai dan mampan dalam pasaran ekspor durian ke China. Dari segi strategi promosi digital dan juga penjenamaan di pasaran China. Sekarang saya Nuraida Zulkarnain akan menerangkan mengenai strategi promosi digital yang dirangka khusus untuk menembusi pasaran China, iaitu sebuah pasaran yang unik dari segi budaya, platform digital dan juga selera pengguna. Durian King akan menggunakan pendekatan ekosistem digital yang tertumpu melalui 4 saluran utama, iaitu Alibaba.com, WeChat Business, Douyin dan juga sesi webinar B2B. Di platform seperti Alibaba.com, penekanan diberi kepada penghasilan halaman produk yang profesional lengkap dengan visual premium, video ladang, pensijilan ekspor serta sistem quotation automatik yang membolehkan komunikasi B2B yang pantas dan juga boleh dipercayai.
Melalui WeChat, Durian King akan membina kehadiran korporat melalui pembukaan akaun rasmi, integrasi mini program dan juga WeChat Pay bagi membolehkan pembeli di China berinteraksi terus dengan jenama dalam ekosistem yang mereka sudah kenali. Untuk penjenamaan yang lebih emosional dan juga naratif, kami akan menggunakan Douyin dalam versi TikTok di China bagi memaparkan konten kreatif yang berkaitan dengan durian yang dapat mengisahkan dari kisah ladang hingga proses penghantaran, lengkap dengan suara pengguna, ulasan dan juga kandungan interaktif. Ini penting untuk membina kredibiliti dan juga hubungan emosi dengan pelanggan sasaran. Akhir sekali, webinar B2B bersama pengedar dan juga penginput diadakan secara berkala bagi memperkenalkan Durian King secara langsung supaya dapat memberi peluang dalam soal jawab dan juga menunjukkan keupayaan logistik itu sendiri serta pematuhan kami terhadap keperluan ekspor China. Penjenamaan akan menggunakan pendekatan dua bahasa iaitu dalam bahasa Mandarin dan juga Inggeris dengan reka bentuk identiti visual yang dapat menonjolkan kualiti premium dan juga nilai budaya Malaysia. Seterusnya, yang terakhir, penutup dan juga cadangan strategik yang mempunyai pelan 3 fasa, iaitu sebagai penutup, kami telah membangunkan pelan pelaksanaan yang dibahagikan kepada 3 fasa strategik yang memastikan pelaksanaan ekspor berjalan dengan lancar dan juga sistematik. Fasa pertama, penetapan operasi dan juga onboarding yang memakan masa 3 hingga ke 6 bulan. Tumpuan diberikan kepada pengutamaan kontrak pembekal, pembinaan provider platform digital utama seperti Alibaba dan juga WeChat, serta pembangunan laman web rasmi dan juga mini program di bahasa. Fasa kedua, penjenamaan dan juga penerokaan pasaran yang memakan masa 6 hingga ke 12 bulan. Iaitu Durian King akan menyertai China International Import Exports (IIE) yang dapat menganjurkan webinar, menerbitkan bahan promosi dalam Mandarin serta menjalankan kolaborasi dengan pemborong dan juga influencer industri. Pada masa yang sama, sistem penjejakan berasaskan biochain akan diuji bagi meningkatkan ketelusan rantaian bekalan. Yang terakhir iaitu fasa ketiga, pengembangan skala dan juga automasi yang memakan masa 12 hingga ke 18 bulan. Iaitu syarikat akan memperluaskan pasaran ke bandar Taitu seperti Chengdu dan juga Hangzhou. Pada fasa ini, kami akan melaksanakan automasi dalam pengurusan rantaian bekalan serta menilai semula margin keuntungan dan juga ROI setiap kempen promosi itu tersebut. Dengan strategi yang berfasa disokong oleh rakan niaga yang kukuh serta pelan digital yang menyeluruh, Durian King bersedia untuk bukan sahaja menembusi pasaran ekspor durian China tetapi dapat membina reputasi sebagai jenama Malaysia yang dipercayai, profesional dan juga berkualiti tinggi dalam industri buah-buahan eksotik.